Assalamualaikum and welcome back, gang. Sebulan dua ni, FYP ku penuh dengan AI team. Asal scroll je AI team. Asal scroll je AI team. Dah macam fenomena dah. Daripada yang tak pernah tengok, jadi tertunggu-tunggu setiap konten dari AI team. Sebab apa Kena tunggu sampai habis. Welcome to Teacher Irfan. Mantap. Hey, welcome back to Teacher Irfan. Mantap. Ini episode Soropan Tariapan Dr. Irfan. Mantap. Aku ni salah seorang yang terpengaruh dengan AI team baru-baru ni. Actually aku dah layan konten Alif Irfan ni daripada awal-awal kemunculan dia. Bermacam konten. So, get used to know me. Apa yang Irfan minat, apa yang Irfan favorite Irfan, di mana Irfan tinggal, umur Irfan, awet tak. Hey guys, Alif Irfan here is okay. Now I have been recording a new vlog. No. First vlog on this YouTube channel on my. Ada parody, ada react, ada short drama, dan yang paling aku suka, Raja Pick Up Line. Zaman tu, kalau nak usia awet, kena pakai pick up line. Pick up line ni ibarat peluru. And konten Alif Irfan ni ibarat supplier peluru. Right? Hinggalah Alif Irfan ni tersilap langkah. Dia pergi buat satu konten yang bertajuk Cikgu Suraya. So untuk korang yang tahu Cikgu Suraya tu apa, korang faham lah maksud aku kan? So lepas dia buat pasal Cikgu Suraya ni, aku terus turn off nak tengok konten dia. Tapi ada satu konten dia, filem pendek tak silap aku. Aku tengok sampai habis. Sampai habis aku layan. Tajuk dia Nur Sofia. And scene yang paling aku suka, scene ini. Tadi saya buat kopi. Manis gila. Rupanya bukan gula yang saya masukkan, tapi kisah hidup kita. Ciai, gila lah. Tadi saya buat kopi. Manis gila. Rupanya bukan gula yang saya masukkan, tapi kisah hidup kita. Okey, sebelum kita cerita apa punca AI team jadi fenomena, apa kata kalau kita kenal sedikit tentang Alif Irfan. Alif Irfan atau nama sebenarnya Muhammad Alif Irfan bin Aziki. Berumur 28 tahun, dilahirkan pada 25 September tahun 1997. Anak Jati, Kelantan. Menjadi suami kepada Nur Nabila Aliyah binti Hazman pada 14 Februari tahun 2020. Dikurniai ataupun dikurniakan dua cahaya mata kembar, Ayla Medina dan juga Aiden Malik. Kembar ni anak merdeka, lahir 31 Ogos tahun 2022. Alif Irfan memulakan kerjaya sebagai YouTuber pada tahun 2016. And then dia juga pernah membintangi filem yang bertajuk Dediku Gangster. Dia membawa watak sebagai Alif pada tahun 2022. Tahun 2022 juga, dia tercalon dianugerah Bintang Popular Berita Harian ke-34. Sekadar tercalon. Akan tetapi, tahun 2023, tercalon lagi sekali dianugerah Bintang Popular Berita Harian ke-35. Sekaligus merangkap pemenang mutlak bagi kategori Content Creator Popular. Aku rasa cukuplah sampai sini je kita kenal Alif Irfan. Sekarang kita kembali pada topik asal. Kenapa AI team sekarang ni jadi fenomena? Kita back kepada 2 bulan lepas. Alif Irfan dia buka satu ruang untuk orang awam cuba nasib menjadi talent sementara AI team. Dan bulan lepas agak kecoh dekat media sosial atas pemilihan tersebut. Hampir semua pemilihan tu dikirakan agak unik. Ada Melo, ada Aina, ada Malkodo. Ini pemilihan pertama Kenapa aku cakap unik? Kebiasaannya, mana-mana company, diorang akan ambil orang yang ada gaya, ada rupa untuk jual nama company. Tapi Alif Irfan, dia buat kelainan. Dia ambil Melo, ambil Malkodo. Alif Irfan pecah tradisi. Melo dengan gadis berbadan plus size. Malkodo dengan jejaka gaya rempit. Aina aku tak nak bahas sebab komen. Gadis Melayu tahir, ada rupa. Pasal Aina ni, sekejap lagi aku beritahu kenapa dia ni unik, okay? Selang 2 ke 3 hari macam tu,
muncul satu lagi sosok unik, Daus Batjo. Jejaka dengan gaya slaynya. Cukuplah keempat-empat talent sementara ni. Hari demi hari demi hari, 20 hari pun berlalu. Aina yang pada awalnya tanggapan menganggap Aina ni bakal tenggelam, hakikatnya salah. Sebab apa? Sebab keempat-empat talent sementara ni ternyata kacip semuanya. Apa yang buatkan AI team ni pecah FYP? Mal Kodok dipartnerkan dengan Aisyah, Mal Kosyah. Seorang mak rempit disatukan dengan seorang gadis muslimah. Seorang yang jiwanya kasar dilembutkan oleh gadis muslimah. Seorang gadis muslimah dibawa masuk ke dunia malam permotoran. Pecah FYP. Manakala Daus Batjo disatukan dengan Aslah. Seorang lelaki slay bertemu dengan seorang gadis diva. Diorang lawan slay. Siapa lagi slay? Pecah FYP. So sebab itulah AI team buat masa sekarang jadi fenomena. Hingga di akhir konten perpisahan dengan talent sementara pun, Bella selaku isteri kepada Alif Irfan berkata, bash kali ni paling seronok, paling havoc, paling best and paling diorang rasa paling rapat. Dan aku harap keempat-empat ni bakal pemenang lah, supaya lagi ramai yang layan konten-konten Alif Irfan. So itu saja video aku untuk kali ini. Terima kasih kepada yang layan hingga ke akhir. Oh, jangan lupa like, share, komen, bagi semangat, bagi pendapat. Dan kepada sesiapa yang baru saja singgah dalam channel ini, jangan lupa subscribe channel ini. Bagi aku semangat untuk terus berkarya dalam bidang YouTube ini. And then, oh, tak lupa juga untuk korang semua, hit button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ini, okay? Jumpa di next video. Assalamualaikum and ciao.